Sejahtera, selamat bertemu kembali. Oi, masuk gear dulu. Seriau pula Dan. Saya sekarang bersama Honda CBR 650R. Ya, sport bike bersisikan 650. Horsepower boleh tahan lah 94. RPM 12,000 kena tarik sebab dia 4 silinder kan. Lepas tu dia punya Newton meter torque 64. RPM lebih kurang lebih kurang 8,000 lebih, 9,500 macam tu. Okey. Dua benda dah buat kat motor ni. Satunya dia dah tukar exhaust, nuts and wheels. Dan keduanya dia dah pasang all-in punya suspension belakang. Adjustable lah. Saya kena adjust sikit dia punya preload ni sebab dia lompat-lompat sangat. Kalau anda perasan, saya bawa sangat perlahan. Sangat perlahan. Sebab apa? Berhenti dulu. Lupa pula. Ini e-clutch. E-clutch yang e-clutch. E-clutch yang e-clutch. Maksudnya kita quick shifter all the way. Jadi sekarang ni saya neutral, tak ada gear semua kan. Tapi nak masuk gear kan saya just masuk je lah tanpa tarik clutch. Tapi kalau nak pakai clutch pun boleh. Kalau nak rem tu kan boleh, tak ada masalah. Kelebihan ni kat sini adalah dua lah motor ni. Satu dia fairing sport bike, siapa yang meminati motor-motor yang design sport bike ni. Keduanya dia e-clutch. Ketiganya dia 650cc nya. Dan keempatnya dia 4 silinder, bunyi dia ada ngam. Okey. Saya sangat jarang bawa sport bike macam ni. Memang cakap terus terang je lah. Jadi ergonomics positioning dia ni saya sangat kurang arif. Jarang anda nak tengok saya bawa sport bike sebab satunya tak ada kesempatan lah. Satu tak ada kesempatan. Tapi bila dapat peluang macam ni, saya nak cuba juga macam mana rasa dia. Jadi dalam video ni mula-mula sekali kita nak, ni first time saya lah untuk keluar kawasan bandar yang ada trafik. Kebiasaannya motor-motor macam ni dia payah sikit. Dia susah apa tau. Bila kita macam ni, kita nak toleh susah. Kebiasaannya kita naik motor, walaupun kita ada side mirror, kita mesti nak toleh. Kita mesti nak toleh macam ni. Tapi motor ni susah sebab ergonomics dia. Okey, masuk gear terus. Pick up bang. Kejap. Aduh, asal dia macam lagi kuat rasa. Bagi lah exhaust, lupa. Kita nak menoleh payah. Jadi nak biasakan benda tu lah. Nak biasakan benda itu. Sebab motor ni menunduk tau, sport bike kan. Jadi side mirror ni sangat penting lah bagi saya untuk motor-motor macam ni. Dia memanglah capang sikit rupa dia, sebab ada side mirror terkeluar tu. Tapi kalau ada, dia sangat membantu. Jadi kita memang tak perlu nak menoleh langsung. Memang kedudukan kita ni dengan side mirror tu, kita jeling je bang. Jeling je dah nampak dah. Jeling je. Ni terjeling banyak ni. Buka sikit bang. Baru lah boleh jeling. Macam gitu je. Kan senang tu. Jadi satu lagi yang susahnya untuk saya lah, nak corner bang. Motor-motor macam ni kita kena membadankan diri kita. Kita kena body positioning nak kena alih-alih tu. Dia tak sama macam naked. Tak sama langsung. Cara pembawakan dia tak sama. Nampak macam sama je dengan motor nampak macam sama, tapi sebenarnya tidak. Tu dia. Jadi saya nak bawa slow ni. Macam mana rasa dia ni? Tak main clutch ni bang. Tak main clutch. Cuma gear indicator tu minta saya turun gear. Ini tak boleh lah. Tak boleh. Ini memang tak boleh lah bang. Tu mana nak masuk ni? Okey, jalan. Gear 1 dah masuk dah. Relax je kan. Gear 1 jalan terus. Tapi jangan pulas lah. Jangan terlupa. Satu je bawa A-class ni. Jangan terlupa gear tengah ada. Selamatnya bila berhenti free gear terus, supaya kita tidak memulas-mulas. Tiba-tiba macam tadi saya gear 1, tiba-tiba saya nak rem sikit. Buat sahaja bawa gedi kan. Dah melongsor motor ke depan. Okey, oleh kerana saya tak ada muscle memory motor macam ni. Biasalah, tangan ada lenguh kan. Tengkuk belum, jari belakang pula. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Cuma dia nak kata agresif sangat, tak agresif sangat pun.
Dia kalau ada yang pernah saya bawa Aprilia RS 660, itu lagi agresif. Itu lagi sakit. Cuma motor-motor macam ni, yang pengalaman saya yang pernah saya bawa, dia sedap bawa laju. Laju tak sakit. Laju tak ada, hilang lengur tu semua. Dia kalau bawa santai macam ni, macam rasa lenguh keluar. Tapi dia memerlukan masa lah untuk biasakan diri. Nanti lama-lama dia okey. Sebab ni jiwa bang. Motor macam ni dia jiwa. Dia bukan untuk kita bawa pergi kerja balik kerja, walaupun boleh. Bukan untuk kita nak fokus touring pergi Hanyai, kan, nak pergi jalan-jalan makan kari kambing 40 hari kan. Dia bukan fokus itu bang. Ini memang jiwa dia. Air dulu, dia bawa laju sedap. Woi, perang juga Exhaust ni. Perang betul. Dia memang jiwa sport bike ni lain. Orang tak sama macam abang ni kan. Jiwa dia bawa Vespa. Lain, dia tengok je dah feel lah. Baik rasa dia lah. Sama lah macam peminat-peminat motor sport bike macam ni. Tapi kelebihan yang kat sini dia pakai e-clutch tu. Jadi tak ada apa-apa lah bang. Tapi kalau nak rem boleh. Tu lepas je. Lepas tu dia auto balik. Tu yang best tu. Tu yang best. Dia cruise shifter all the way, e-clutch ni. Tapi bila kita nak rem, kita boleh buat. Kalau mau macam ni kan. Ada kucing tu berjalan ni. Allah, lari kucing tu. Okay, saya nak membiasakan riding positioning ni. Dia straight, senang nak corner-corner. Dia untuk saya lah, sebab saya dah biasa dengan naked, motor adventure touring. Ui. Okey. Uish. Tadi saya tak perasan dah 160 lebih, 150 lebih, tak perasan langsung. Baru saya tahu dia punya keseronokannya kat mana. Baru saya tahulah. Seronok punya. Seronok punya. Okey. Wah. Alih badan sikit. Nasib baik dah praktis. Kalau tak praktis mau hara juga. Alamak. Ui. Okey. Wah, apa satu? Aduh. Oi. Tu bawa, bila saya bawa slow je, tangan saya dah rasa tak best. Anda kena tahu. Bukan, dia macam memang kita tengok lawa je kan, tapi bawa dia ada benda-benda yang kita kena tahu, yang kecil-kecil tu, yang anda mungkin bila dah beli, kenapa dah rasa macam ni, kenapa dah rasa macam ni. Kau saya beritahu, anda akan rasa lengur juga belah tangan, belah tengkuk. Sebab kalau kita bawa slow ni, kita nak menegak je tau kepala kita. Sebab dia punya ergonomik dia macam ni, dia menunduk macam ni. Di kamera ni angle pun tak tahu macam mana ni kan. Ngam ke tak ngam tak tahulah. Oi, baik. Jadi kalau kita buat laju dia okey. Motor ni memang untuk dilajukan. Dia bukan untuk berangan-angan bawa kan. Otak mengelamun dah tak ada. Nak fikir-fikir benda masa depan, jangan bawa motor ni. Motor ni memang itulah saya cakap tadi. Dia minat jiwa dia. Jiwa dia. Tu. Saya pun dah hampir faham dah jiwa dia macam mana ni. Sebab dia 4 silinder kan. So bila dia punya macam mana cakap ni? Apa dah ayat dia hilang. Kita selarikan dengan exhaust yang rengam. Lagi feel lah bawa dia. Cuma motor ni dia tak boleh, yang saya sedia dimaklumkan lah, tak boleh nak slip on. Dia kena buat full system terus. Sebab dia underbelly punya exhaust kan. Jadi dia kena full system.
Itu yang best tu. Itu yang best tu. Alang-alang nak buat itu satu kali lanjut. Hai, baik. Aduh, yai. Saya nak bawa laju lah. Dia motor ni dia macam tu lah. Lepas tu package dia yang apa, meyakinkan. Sebab saya dah beberapa bulan ni saya banyak bawa motor Honda. Dia meyakinkan rider tau, meyakinkan rider brake baik, handling baik, senang nak bawa. Cuma ini saya ergonomics ni saya tak berapa biasa. Menunduk ni saya tak biasa, sangat tidak biasa. Jadi saya nak melayan macam ni saya pun tak kerti. Boleh ke? Boleh ke tak boleh ke? Alamak, baik. Baik bang. Itulah. Jadi saya nak merasa, nak cuba, dan anda boleh tahu macam mana rasa dia. Tapi untuk orang yang pertama bawa sport bike macam saya ni, dah lama sangat tak bawa. Last saya bawa RS660 Aprilia. Yang pertama bawa, belakang tak ada sakit, tangan je lah rasa lengur sikit sebab kita menunduk dan menahan. Kalau turun bukit ni lagi terasa lah. Okey, jom kedah. Inilah saat dan ketikanya. Saya tak semak pasal clutch langsung sebab kat ni ada indikator. Kalau gear 2 tu suruh tunjuk gear 1, keadaan slow macam ni anda abaikan. Sebab gear 1 dia terlalu sentak, susah nak bawa, pick up sangat gear 1. So saya, kalau jalan jam ni saya jarang nak guna gear 1 kalau e-clutch. Honda lah, CB 650 ke CBR ke, memang saya takkan gear 1. Sebab dia terlalu menyentak, jadi susah kita nak kawal. Gear 2 paling senang. Gear 2 atau gear 3 lah. Gear 3 ni paling selesa. Okay, tak ada nampak side mirror memang sangat membantu. Okay, apa cerita ni, nak tarik je ni. Alah, letih lah. Cuba sabar. Alah, macam mana saya nak sabar ni? Motor ni tak nak sabar. Alah, letih lah macam ni, nak tarik. Kan jalan jam ni. Sabarlah. Kejap. Okey, kalau heavy, kalau trafik macam ni bagi saya okey lagi lah. Cuma nak kena biasakan kedudukan dia ini. Dia mungkin atas orang lah. Mungkin 2-3 hari dah okey, mungkin seminggu dah okey, mungkin 2 minggu baru okey. Dia atas orang tak sama. Kekerapan kita bawa motor ni, dia akan membantu dari segi membiasakan diri kita dengan kedudukan ini. So badan kita dah biasa macam ni menahan, dah biasa membongkok. Jadi dia dah okey, dah ada muscle dia dah firm kat situ, dah ada memori kat situ. Dia steady. Kalau anda baru bawa nak jalan jauh, sangat tidak direkomendkan. Sebab memang patayuk nanti confirm. Bawa dulu sebulan 2, kasih biasakan dengan body positioning dia. Lepas tu kalau nak jalan jauh, jalanlah. Nak jalan jauh tak ada masalah. Kalau tak pernah, jangan. Bawa relax dulu. Tapi motor ni tak nak relax lah. Itu masalah dia. Aduh, mengau pun nak tarik je ni. Betul dah tarik. Brake baik lah. Brake baik. Kau baik tu. Macam tu lah tuan-tuan. Saya tak tahu angle saya macam mana, audio saya macam mana, okey ke tak ni. First time ni saya je tarik je. Itu dia. Rengam. Nak kata senang sangat nak bawa. Kalau untuk orang yang pertama kali memang dia tak rasa susah lah. Dia tak rasa susah. Cuma nak kena biasakan dengan kedudukan kita ni. Tapi overall performance dan handling masa perlahan untuk motor ini, dia bagi saya senang. Bagi saya senang. Untuk yang baru-baru nak bawa pun sangat senang. Dan anda confirm akan suka. Sebab macam ni nak menarik apa benda pun saya tak faham. Anda confirm akan suka lah, confirmnya lah. Dan dia ikhlas, tak perlu tarik kelas. Saya sepanjang masa perjalanan ni saya tak ada tarik kelas pun. Dan ni saya drop gear je, saya drop. Cuma ni traffic light, kasih neutral je terus. Supaya kita tak tiba-tiba terpulas. Lega dapat duduk macam ni. Lega dapat berdiri. Tapi rasa style macam ni kan. Sebab motor ni kan dia menunduk kan. Style lah.
kita rasa style lah. Orang tengok macam mana hantar. Kita rasa tu best style rasa. Baik rasanya. Puas, rasa puas. Aku ada CBR 650 lah. Rasa puas. Faham? Memahami. Ini baru CBR bang, baru 650. 2,000 macam mana rasa dia lain. Sport bike ni dia punya feel lain. Dia tak sama macam naked sport touring ataupun touring. Dia rasa racing tu lebih lah bagi saya. So bila dalam keadaan saya tunggu traffic light ni, dia rasa sangat satisfying. Baik rasanya. Sambil ketuk-ketuk tangan kat sini kan. Dia mungkin riak sikit kot, tapi bukan ke arah riak. Dia lebih kepada kepuasan diri memiliki motor yang laju macam ni. Alamak. Macam tu dia tuan-tuan, sikit lah perkongsian saya pasal CBR 650 ni. Nak cuba nak test, nak duduk, boleh ke Honda Big Wing Damansara untuk rasa sendiri macam mana. Jumpa lagi petang. Jangan lupa share dan subscribe Honda CBR 650R. Assalamualaikum.